sirah kelahiran dan awal kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum adik-adik yang Ustazah sayangi. Hari ini Ustazah Farha nak menceritakan sebuah kisah yang sangat hebat dan penuh makna dalam sejarah Islam. Agak-agak cerita apa ya? Ya, inilah kisah kelahiran dan kehidupan awal insan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda. Jom adik-adik kita dengar Ustazah cerita dan belajar bersama-sama kisah ini, okey? Sebelum tu, mari kita kenali nama penuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda. Nama penuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah. Ini bermaksud nama ayah Nabi ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Manakala ibu Nabi namanya ialah Aminah binti Wahab. Nama datuk baginda pula ialah Abdul Muttalib. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bersamaan dengan hari Isnin yang penuh keberkatan, lahirlah seorang bayi lelaki yang sangat istimewa di kota Mekah. Baginda diberi nama Muhammad yang bermaksud yang terpuji. Bondanya Aminah binti Wahab ketika menceritakan detik indah keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ketika aku melahirkannya, maka keluarlah nur yang memancar hingga ke kawasan antara timur dan barat. Malah pada malam keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam, semua api serta berhala yang disembah di rumah ibadah api di negeri Parsi terpadam dan pelbagai lagi keajaiban yang terjadi ketika malam kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tahun itu dinamakan tahun gajah ya? Sebab pada tahun tu seorang raja yang bernama Abrahah bersama tenteranya dan gajah-gajah besar dengan niat untuk meruntuhkan Kaabah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah melindungi Kaabah dengan menghantar burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas. Tenteranya pun hancur. Subhanallah, hebat bantuan Allah kan adik-adik? Beberapa bulan selepas peristiwa itu, lahirlah seorang bayi yang diberi nama Muhammad. Walau bagaimanapun, ayahnya Abdullah telah meninggal dunia semasa baginda masih dalam kandungan. Oleh itu, ibunya Aminah membesarkan baginda dengan penuh kasih sayang. Aminah juga menghantar Muhammad kepada seorang ibu susuan bernama Halimatus Sa'diyah. Setelah beberapa tahun, baginda dikembalikan kepada ibunya. Namun, tidak lama selepas itu, ibunya pula meninggal dunia ketika Muhammad baru berusia 6 tahun. Baginda dijaga pula oleh datuknya, Abdul Muttalib, dan kemudian dijaga oleh bapa saudaranya yang penyayang, iaitu Abu Talib, sehinggalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencecah usia kedewasaan. Walaupun hidup dalam kesusahan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membesar dengan akhlak yang sangat mulia, sehinggalah baginda digelar sebagai Al-Amin di Mekah yang bermaksud orang yang dipercayai. Itulah kisah kelahiran dan zaman awal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil lagi baginda sudah melalui banyak ujian, tapi baginda tetap sabar dan kuat. Okey adik-adik, dalam pembelajaran hari ini, Ustazah harap adik-adik faham tentang kisah ringkas kelahiran dan awal kehidupan Nabi. Dan Ustazah nak adik-adik ingat perkara penting ni ya. Okey, yang pertama iaitu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad. Yang kedua, nama ayah Nabi iaitu Abdullah. Ketiga, nama ibu Nabi ialah Aminah.
Yang keempat, tempat lahir Nabi adalah di Mekah dan tarikh lahir Nabi adalah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Semoga kisah yang Ustazah ceritakan ini dapat memupuk kasih sayang dan kecintaan kita yang lebih besar kepada Nabi. Dan jangan lupa untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ya. Jom sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekian dari Ustazah untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran yang akan datang. Syukran jazilan. Assalamualaikum.